Ini adalah kereta elektrik sedan pertama flagship oleh Volvo, Volvo EX90. Katanya kereta ni selamat. Betul tak betul? Jom kita usyah. Kalau tengok kita boleh nampak persamaan antara ES90 dan juga SUV flagship dia EX90. Contoh kat depan dia ada Thor Samus LED headlights. Grill depan yang masih kosong dia ada Iron Mask punya logo. Rem dia besar 22 inci aerodynamic punya design dan kat belakang dia unik sikit. Dia bukan sedang sangat, dia macam fastback sikit bumbung dia dan kat belakang dia masih pakai C-shape detail light sama dengan EX90. Untuk bahagian dalam ES90 macam kereta Volvo lain, dia rasa nampak dan bau sangat premium. Ada material kayu, dia banyak material macam leather tapi dia made of recycled materials. Dan yang paling penting dekat tengah screen infotainment dia, macam kereta Volvo EV lain, dia pakai Google punya sistem. Saya sangat suka sebagai Android user, ini memang antara the best infotainment saya pernah pakai lah. Seperti itu juga, kita juga ada sound system Bose and Wilkins, also one of the best saya pernah try. Wireless charger, powered seats, apa semua ada. Dia paling penting kereta ni, dia ada ni, electrochromic glass roof. Tak payah pakai shutter, dia tekan je butang, dia automatic jadi gelap. Power tak power? Baik, dari segi variant hanya ada satu variant saja iaitu variant single motor extended range. Dia punya motor dia dekat tayar belakang 333 horsepower. Bateri dia agak besar 88 kWh. Katanya jarak jauh dia boleh pergi 651 km mengikut standard WLTP. Dan akhir sekali harga dia masih lagi dipasang di Malaysia ES90 baru ni, harga ni bermula 339,888. Untuk info lanjut, layari cekkas.com/news.